Ha tu dia guys. Ha ni aku nak buat pula marshmallow coklat cecah dengan roti pak segi. Ha baru masuk kelas kami main. Ha tu nak tengok buat macam mana. Mari pakat tengok aku buat jadi tak jadi. First korang kena make sure korang ada aluminium tray macam ni yang boleh masuk air fryer. Okey, aku pun gunalah aluminium foil macam Karamin kata tu. Ha tak boleh guna plastik, cayak lah kata. Ha okey. Lepas tu letak marshmallow kat dalam, bakar pada suhu 200 Celsius selama 3 minit saja. Okey, aku buat marshmallow dalam dia, aku bakar suhu 200 3 minit. Lebih daripada tu dia akan burn. Hak ni aku set 3 minit ke ni? 3 minit 200 darjah Celsius. Tapi macam terbakar sikit deh. Tapi tak apa, rasa smoky sikit deh. Baru sedap deh. Okay, letakkan coklat bar. Okey, baik, aku letak coklat bar. Bakar pada suhu 140 Celsius selama seminit atau 2 minit sahaja. Okey, baik, aku pun bakarlah juga 140 darjah Celsius selama seminit. Sebab Karamin kata tak pergi dia cih. Dengan cih sangat, sikit-sikit lah dia kata. Lepas tu boleh cicah, makan nampak tak? Okey, siap dah. Lepas tu nak buka roti ya. Celak-celak di roti tu. Celak-celak kan. Bubuh yang nak bubuh. Lepas tu makan lah. Aduh, sedap tu deh. Kita tengok kat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sedap weh. Mau kena try weh. Mau kena try. Ha? Kena try. Memang sedap ah. Tak bahung Ha? Try. Jangan tak try. Sudah tengok? Sila komen.